Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini adalah untuk adik-adik yang mana melangkah ke alam universiti. Tahniah diucapkan. Dan ini adalah sedikit sharing lah untuk nak jadi student cemerlang di universiti. Jangan samakan dengan sekolah sebab dia totally different. Kalau korang belum tahu lagi apa benda itu alam universiti, ni abang nak sharing lah. Okay, abang. Okay, first, aku adalah master holder kan. So aku boleh bercakap lah topik ni sebab aku dah dah belajar sampai ke master. Dan aku sedikit sharing beberapa kesilapan aku, apa benda, pengalaman-pengalaman aku lah. Dan aku nak share 3 tips untuk hari ni, macam mana nak jadi student cemerlang lah, pada pendapat aku, berdasarkan pengalaman aku. Okey, yang pertama je, student cemerlang ni, korang kena bermula daripada awal SEM tu start busy dah. Bukannya tunggu final exam. Sebab apa? Sebab dia final exam tu 50% je daripada keseluruhan markah kan. Kalau kau pulun just final exam, kau dapat 50% je. Dan kalau lagi 50% tu kau tak present, tak score, kau takkan dapat A pun. Macam mana kau nak cemerlang kalau kau just score final exam? Dia bukan macam SPM SPM kita belajar setahun tu, ujung tahun kita akan pulun, dan kita akan dapat gempak result. Tak, dia bukan macam tu. Dia every start semester tu dia akan ada quiz, akan ada assignment kau kena siapkan, kena hantar, dan akan ada test 1, test 2 biasanya yang mewakili 10%, 20%. Benda-benda tu pun kau dah start kena score lah. Itu memang sangat penting lah. Yang dulu aku tak tahu pun. Aku tahu nak score yang masa aku diploma dulu kan, pointer memang teruk kan. Aku tahu nak score final je kan. Awal SEM semua start main game masa tu kan. Memang teruk lah nak ikutkan pengalaman hidup yang. Dan aku menyesal. Sebab tu aku buat create this content ni supaya korang jangan menyesal lah. Tu je. Dan kita keep sharing lah apa yang aku tahu kan, apa pengalaman hidup belajar ni kan. Itu yang ada 2 lagi. Kejap rambut kereta. Okey, yang kedua adalah, yang pertama tadi dia assignment kena hantar awal. Jangan pula daripada awal saya tu termasuklah dengan assignment kena hantar awal. Assignment ni pula, kalau last minute kau akan jadi kerja cacah mambah lah kan. Benda peruntukan kadang-kadang sebulan untuk siapkan assignment, tapi kau buat kerja seminggu dengan sebulan memang gapnya sangat berbeza lah kan. Kerjanya kadang-kadang sehari je baru nak buat, malam tu baru nak buat, memang cacah mambah lah kan. Aku dulu pun memang ada pengalaman buat assignment last minute ni, memang kita stres kan, benda nak kena siap. Itu pun kau kena pupuk lah. Daripada kau belajar ni lah, kau pupuk nilai diri tu, supaya nanti bila kerja pun nanti sama macam itu. Macam apa? Kau boleh buat kerja daripada awal lah, jangan tunggu last minute. Macam tu. Kerja last minute ni, kalau kau boleh, dia biasanya kalau 10 markah tu, kerja last minute ni dia jadi 5 markah, 6 markah. Itu pun kalau 5-6 markah. Kalau terlalu cacah mambah pun tentang 2-3 markah je kan. Tu salah satunya lah. Okey, tips yang kedua adalah, kita terus tip yang kedua. Yang tadi tu pun kalau nak celoteh, memang itu je nak ikutkan aku punya konten. Boleh cerita panjang lah pasal pulun awal SEM ni kan. Daripada awal SEM guys, kena pulun, kena sentiasa berhati-hati dengan segala kuis, segala test, segala assignment tu semua kau kena perfect kat situ. Bukan harap score final exam je. Dia bukan. Dunia universiti lain. Dia tak macam itu guys. Dia tak macam SPM yang kita boleh pulun kat ujung je. Tak boleh. Jangan macam itu guys. Jangan do same mistake aku lah kan. Yang nak pulun, kau pulun, kalau kau dapat perfect score pun kan, untuk final exam, kau dapat 50% je dekat situ. 50%, 60% kadang-kadang kan. Kadang-kadang ada yang 40% je kan. Yang 60% lagi, 50% lagi adalah dekat test, quiz, dengan
assignment. Itulah. Okay, yang kedua, tips yang kedua adalah sentiasa engage dengan lecturer. Sentiasa engage dengan lecturer ni macam mana? Biar lecturer kenal kau. Salah satu tips aku untuk engage dengan lecturer ni, duduk depan lah kan? Bila duduk depan, lecturer akan mudah pandang kau lah kan? Sebab apa guys? Alam universiti ni, yang buat soalan lecturer, yang tanda markah tu pun lecturer kau tu kan? So bila dia kenal kau, dia tahu kau ni at least dia boleh hint lah apa benda yang soalan yang akan keluar macam tu. Dan kau akan, yalah, satu belajar lah. Bila dah selalu engage dengan lecturer, dia akan jadi mudahkan kau, mudahkan lecturer tu kenal kau kan? Betul-betul guys. Ni macam daripada kau duduk jenis duduk belakang kan? Masa aku diploma tu memang jenis duduk belakang. Memang lecturer pun tak kenal apa semua. Bila tanda markah dia tak kenal, susah lah Tapi bila kalau dia kenal kau, dia tahu student ni selalu engage dengan dia, apa, dia akan jadi bias lah sebenarnya kan? Ini manusia. Tapi ada lecturer ni, ada lecturer ada cara dia. Ada lecturer yang apa tak suka kena engage. Tu janganlah kita push tekan-tekan pula. Nanti lecturer ni manusia juga. Dia ada pelbagai orang kan. Kalau tengok lecturer lah, kalau jenis lecturer tak suka kena engage, janganlah selalu engage kan. Tu kena fleksibel lah juga hidup ni kan. Sebab ada lecturer yang jenis memang tak suka pun apa. Kalau ada satu lecturer tu dalam kelas dia tanya, siapa faham? Tak faham. Ada siapa faham tak? Ada yang faham. Okey, yang tak faham tu tanya yang faham. Ada lecturer yang macam itu kan. Macam masing-masing punya cara lah kan. Okey, tu je. Yang kedua, first adalah bermula daripada awal SEM. Yang kedua adalah sentiasa engage dengan lecturer. Sebab lecturer ni adalah penanda kau punya kertas tu nanti kan. Lepas tu dia yang boleh ada negotiation, bagi-bagi markah ni kan. Mudahkan kau lah, mudah nanti. Okey, sentiasa engage. Yang ketiga adalah jangan malu bertanya lah. Belajar ni semua jangan malu lah kan. Jangan malu bertanya lecturer, jangan malu bertanya senior, jangan malu bertanya kepada kawan yang faham. Ini proses kau belajar kan. Malu bertanya sesat jalan kan. Kau akan jadi, kalau kau bertanya kan, kau dapat settle masalah kau, itu untuk semua, untuk keperluan hidup kau lah juga. Assignment kau apa tak kerti buat, pergi tanya yang pandai kan. Jangan malu-malu guys. Sebab bila kau di alam pekerjaan pun, kalau kau malu, kerja kau tak settle guys kan. Kau kena tanya. Bertanya pun ada cara lah kan. Tapi ya, belajar daripada bertanya masa student lah kan. At least benda tu, sebenarnya student ni ada simulasi kepada alam pekerjaan kan. Kau tak tahu, kau kena tanya kan. Sama alam pekerjaan pun, kau tak tahu, kau kena tanya member-member yang tahu kan. At least kalau kita kenal member kita dalam bidang ni, kita kena tanya dia kan. Itu je lah 3 tips untuk korang. Sebenarnya panjang lagi nak cerita, tapi aku tak berniat. Dalam konten aku, dalam at least 10 minit je lah aku bercakap macam itu kan. Tapi kalau untuk aku punya konten yang kecil-kecil ni, sebab kalau panjang sangat, dia akan jadi susah nak upload apa semua tu kan. Jadi kalau korang suka konten-konten macam ni, pasal belajar, pasal financial, pasal politik, semua aku akan cakap, pasal pekerjaan kan. Boleh subscribe lah. Aku akan share konten-konten macam ni. Yang mana subscribe sebab jalan seram, kemungkinan aku akan buat. Tapi buat masa ni mungkin tak laku. Tunggulah ada apa-apa. Tunggulah ada apa seru balik untuk ke jalan seram tu. Okay, terima kasih kerana mendengar guys. Kepada student, keep kalau student kau rasa konten ni bermanfaat, aku ada banyak lagi nak share kan, pengalaman-pengalaman pasal student. Tapi aku ambil masa yang sikit je lah. Kita share sikit-sikit je lah. Okay, tu je setakat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.